Kenapa penyimpan emas semakin kaya? Sebab bila dah mula simpan emas, tabungan dia semakin bertambah. Sebelum ni nak cukupkan 3 bulan gaji tu dalam bentuk duit, bertahun-tahun kerja, tak pernah cukup juga. Sebab bila dah mula menabung emas, dah pegang dekat tangan yang macam ni, kita rasa seronok nak beli lagi. Lepas satu-satu, setiap bulan kita boleh konsisten menabung emas, tapi sebelum ni simpan duit, boleh konsisten menabung, tapi konsisten juga guna semula simpanan tu. Jadi sampai satu masa yang boleh menyebabkan kita berhutang. Nak beli sesuatu perkara keperluan, tak cukup simpanan, terpaksa juga berhutang. Jadi sebab tu bila kita beli emas, kita tak habiskan duit. Kita selamatkan duit kita yang mudah cair tu kepada bentuk yang lebih baik. Yang mana dah pegang dekat tangan, kita rasa susah pula nak cairkan. Susah pula nak jual semula. Akhir sekali tabungan cepat bertambah. Sebab itulah punca ramai daripada rakyat Malaysia yang langsung tak ada simpanan walaupun RM1,000 sebab hanya menabung dalam bentuk duit. Bila nampak nombor dalam bentuk duit ni, kita mudah nak gunakan, mudah nak cairkan. Jadi siapa yang ada masalah yang sama, boleh tukar menabung untuk emas sebab sekarang ni dah mudah dah nak dapat emas yang macam ni. Kita boleh menabung melalui akaun Emas Gap. Siapa yang belum tahu akaun Emas Gap, boleh komen dekat bawah, boleh jemput follow akaun saya untuk tambah ilmu.